bolehkah kita guna duit palsu kita gubah untuk jadikan letak dalam frame mas kahwin? Dia nak buat gubahan hantaran jadi bentuk duit lah. Tapi duit tu bukan duit betul. Hukumnya harus. Yang tak boleh bayar dengan mas kahwin dengan wang palsu, tak boleh. Kalau setakat gubahan bukan untuk diberi, untuk hiasan saja. Hiasan tak ada apa. Kat sekarang banyak kan hilang duit hantaran. Tahu tak? Banyak itu dalam YouTube. Boleh ada buat lagi wang hantaran. Ngedulang-dulang buat lagi. Dia buat bentuk arenak, bentuk bunga, bentuk apa. Nah, duit 50 tu. Dah kalau 5,000 jadi arenak seko, yang ambil dengan anak-anak buat lagi. Nge baki-baki buat lagi. Faham? Jadi nak jaga keselamatan, dia buat dengan bukan duit betul. Untuk hiasan saja. Dah dia bayar mas kahwin ni duit yang betul. Haruslah. Faham lagi? Yang tak bolehnya palsu itu memudaratkan orang. Tak boleh lah. Mana? Dibayar duit hantaran dengan wang palsu. Nah, apa tu orang ulu dak pandai apa-apa, tengok duit kau beres lalu dah. Faham? Itu tak boleh, itu menipu namanya. Tapi sekadar nak jaga keselamatan, duit yang betul tidak ditunjukkan kerana banyak berlaku buat lari duit orang, dia pun guna duit palsu untuk buat tu. Tapi masalah menggunakan duit palsu betul tu, tu masalah pula dengan polis, tu salah. Tapi kalau palsu tu dengan maksud seperti duit saja, hukumnya harus.